setup dan setting kamera untuk shoot gambar raya di rumah. Satu hari satu info pasal kamera. Okey, inilah saya punya setup untuk shoot gambar raya tahun ni. Situ dah kita dah set dah, letak kapet, letak kursi, ada pokok tu sikit. Hiasan tepi tu, background lansir tu je, tak ada lansir lain dah. Dan kamera saya guna Nikon D750 dengan lens Tamron 2470 f2.8 dan trigger Godox XT1 dengan satu sini speed light. Kita set dia slave dan satu lagi speed light saya letak kat belakang ni. Speed light letak kat belakang ni untuk dia cerahkan sebab masa mula-mula tadi saya test kalau tak ada speed light kat sini ni shadow kuat sangat. Jadi letak speed light satu belakang tu. So untuk setting kamera okey, aperture saya guna f5, ISO 200, shutter speed 1/125. Dia akan dapat lebih kurang gini lah. So bila kita shoot, inilah lebih kurang hasil gambar yang kita akan dapat.